Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Okey, ni hari kita ada sebuah Nissan Almera N17. Kereta ni ada dua common issue lah. Pertama, leaking di kawasan tengah-tengah di antara enjin dan juga gearbox. Yang kedua, ada masalah pada undercarriage dia lah. Yang bahagian leaking dia, kita tukar oil flywheel, oil dry shaft dengan O-ring oil pump dia. Ni untuk O-ring oil pump dia ni. Nanti boleh tengok dekat video tu. Dia sebenarnya O-ring ni dia dah lepeh tau, nampak ni. Dia dah lepeh. Bila dah lepeh, dekat kawasan tu dia ada pressure. Bila pressure tu kuat, O-ring ni pula dah start lepeh macam ni. Memang minyak akan keluar. Dia akan keluar kat kawasan tepi-tepi tu. Dia akan lama-lama dia akan banyak keluar. Jadi, isu-isu macam gini, kereta dah lebih 5 tahun ataupun 10 tahun. Bila kita buat turun gearbox, nak buat leaking, better kita tukar lah sekali O-ring ni. O-ring ni pun tak mahal. Kalau dah turun gearbox, kena tukar lah sekali OC flywheel dia ni. OC flywheel, OC torque converter, OC dry shaft dia. Tujuan, kita tak turun lagi sekali untuk buat gearbox. Sebab apa? Benda ni dekat dalam. Bila kita tak buat penukaran untuk OC yang belah dalam ni, kira tak jadi lah kita punya misi untuk buat leaking tu. Dia tetap akan leaking lagi. Sebab apa? Kita tak tukar OC yang belah dalam ni. Jadi, kalau nak buat leaking, pastikan semua OC bahagian dalam kita tukar. Baru leaking tu insya-Allah tak ada. Okey, kita boleh tengok. Kalau kereta ni kita dah buat leaking lah. Kalau sebelum ni dia ada leaking kat kawasan sini, di antara gearbox dan juga enjin. Kalau macam gini, ini kita dah cuci. Dan kereta ni kita dah running perjalanan dekat 80 km pergi dan balik. Run kereta ni memang dah tak ada leaking lagi lah. Alhamdulillah. Kalau macam ni casing ni, saya elok-eloknya pakailah gam yang baik. Kalau kat sini kita pakai gam Toyota lah. Lebih kalau panas dia lagi tahan lah. Beralih kita di bahagian undercarriage dia. Mungkin ramai yang tak tahu bunyi steering rack macam mana tu. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Saya nak kasih dengar macam mana bunyi steering rack. Okey, macam ni bunyi dia. Dengar tak tu? Bunyi ketukan. Bunyi ketukan ni bukan daripada sini, daripada shaft tengah steering rack ni. Dengar tak tu? Tu. Ni adalah bunyi steering rack. Ni. Bila kita ketuk, kita rasa vibration kat tangan ni. Lagi satu dia ada bunyi ketukan. Ni bunyi dia. Okey, ini adalah dia punya lower arm . Kita boleh tengok lower arm punya bush ni dah pecah. Ni pun dah pecah. Tinggal lagi tunggu nak tercabut dia. Nampak tu? Bahaya tuan-tuan. Jangan kita ambil remeh-temeh tentang suspension kita, nampak ni. Dah low hair dah bahagian bawah joint dia. Lagi-lagi nak musim perayaan ni, kalau boleh ada bunyi kereta tu sebelum kita mulakan perjalanan jauh, eloklah kita check terlebih dahulu sebelum kita memulakan perjalanan. Ini adalah dia punya stabilizer link. Ni. Dah longoi macam ni. Macam mana kita nak dapat comfortable atas jalan kalau macam gini? Tak boleh lah. Jadi sepatutnya yang elok kita tekan ni dia tak patah balik. Macam ni nampak ni. Kita tekan dia dah patah balik. Maksudnya kalau kita tekan ni dia tak ikut. Dia kita nak kena tarik dia baru dia okey. Tu yang betul-betul material dia okey. Okey, ini dia punya step babus lah. Dia punya lubang dia. Nampak tak? Kalau macam gini bulat, yang macam gini dah seakan-akan lonjong. Sebab benda ni dia pegang dia punya besi bar. Kalau kita buat undercarriage, benda-benda macam bush ni kita tukar je sekali. Sebab benda ni kita dah buat habis bawah ni. Tapi bush ni kita tak buat. Nanti takut kemudian hari benda lain dah okey, takut benda ni pula yang bunyi. Okey, dekat tangan saya ni adalah bush trailing arm untuk bahagian belakang. Okey, dia punya kedudukan di sini. Kita boleh tengok. Dia punya kedudukan dia di sini. Ini bush yang baru yang kita dah buat pemasangan lah. Okey. Dia isu dia kalau untuk bush trailing arm belakang ni, bila kita naik ramai ataupun kita bawa barang berat, dia ada bunyi bahagian belakang. Sebab apa? Bila bush ni dah merekah, bila ada bebanan kat belakang, bush ni jadi tepiat untuk bahagian dalam ni. Jadi tepiat. Bila rebound ataupun kita laju, bumping, memang dia bunyi lah benda ni. Jadi inilah hasil kita buat. Kita restoration balik untuk bahagian besi-besi ni. Kita akan spray balik lah. Spray daripada segi spring dia, daripada segi trailing arm dia, kita akan spray dah.
Macam kat sini bila kita buat undercarriage, kita selepas buat pemasangan kita akan marking lah. Tujuan kita marking ni menandakan yang kita dah top setiap skru ataupun nut. Sama juga macam belah depan. Jom kita tengok belah depan. Ini adalah kawasan belah depan, boleh tengok. Macam dia punya subframe dia kita spray balik. Setiap skru semua kita akan mark. Maksudnya bila kita dah mark, menandakan skru tu kita dah top lah. Kita boleh tengok lah. Walaupun kereta ni dah lebih 10 tahun, biar kita nampak macam, oh ngam lah nampak. Yang kita yang buat ni pun rasa macam puas hati lah. Harap-harap owner pun begitu juga bila tengok kita hasil kita macam ni. Okay, itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Jumpa kita di next video. Jangan lupa like, comment, share, follow page Dalan Auto. Mana nak servis kereta, mana nak repair kereta, terus kontak nombor di bio. Assalamualaikum.